Tengok ni, campur-campur ikan botak, sepat, temakang seekor. Ni hasil daripada sahabat kita ke. Abang ni kan, jala tengok. Baru belajar je. Hasil dia, campur-campur dia. Banyak ke kan. Okay kan, saya nak belanja korang tebaran daripada sahabat kita ni. Dia jarang menjala kan. Hari ni dia datang nak belajar menjala, kita tengok. Beli. Jala pun beli kan. 6 kaki kan, jala 6 kaki. Ni mata kecil eh? Mata dua Mata satu suku kan. Sana tak kira, sana main. Bagi kita nak ambil ikan kecil kan. Mesti banyak ikan dekat. Dia kan. Ada. Oh, besar dah. Untuk tukang jala, 2 orang ni tukang turun. Oh, ikan ruan. Anak buah anak. curut. Okey, tu ada resin lah. Jatuh ni pun dulu. Okay, kita akan menjala. Parit ni sepanjang sana, ada celah tu ada parit ke. Ramai gini tu bawa. Okay, mantap. Kita nak pergi sebelah kan. Kita terpaksa jadi komando sikit. Jadi satu lagi. Jadi nak jala satu. Okay, Sembal. Kalau jatuh ada video tak apa. Sebab tu kena rakam. Tak nak aku lompat. Jadi kita nampak apa? Tak lepas kan, tapi mendarat ke. Aku dah pencet. Kalau okay kan, saya ikut darat lah. Okay kan, apa-apa lagi kita akan sambung je. Mantap. Okay kan, Alhamdulillah. Semoga yang menonton video ni di penuh rakusan diberi kesihatan yang baik. Okay kan, hari ni saya berada di kampung. Kebetulan rakan-rakan kita ataupun sahabat-sahabat rakan sekampung kita cuti. Dia orang ajak pergi menjala kan, mencari ikan. Saya nak mencari ikan dekat tempat yang saya pernah dapat. Ikan dikategorikan ikan gurami ataupun ikan temakang kan. Temakang kat sini memang saiz dia boleh tahan kan besar ni. Harap-harap dapat kan ikan temakang. Okey, target kita ikan temakang dengan ikan sepat penuh. Okey kan, apa-apa kita akan ambil. Lanjut. Okey kan, balingan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Depan sikit. Depan rumput. Kat tu. Cepat jalan. Tak nak aku akan dulu. Tengok dekat. Dapat tau. Ni jalan tau. Okey kan, balingan pertama daripada saya. Nanti kita tunjuk video brother ni jala, abang tu jala. Okey, InsyaAllah kan, harap-harap ada hasil kita untuk petang ni. Tak banyak kan kita nak cari gorgon-gorgon ni.
Dia tak lompat. Dia tak jatuh kaki pula. Jadi tak. Dia jatuh je apa? Aku lompat dia. Tak aku. Aduh. Kumpau. Baling yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Asal. Ayah. Waduh. Alhamdulillah geng. Oh, ikan kita nak. Alhamdulillah geng. Makan. Termakan geng, gogon geng. Rezeki tu geng. Baling yang kedua. Hello Storm kemenci geng. Nama dia kategori gurami. CPC gurami. Ni susah geng nak dapat geng, saya berabun je ni. Okay, mantap. Kita teruskan menjala balingan ketiga. Lanjut. Okay geng. Tengok sikit. Hasil balingan ketiga, ikan ketiga. Walaupun seekor yang tak ada hasil. Ni ada. Ji. Okay geng, hari ni kita santai-santai menjala. Cuma kawasan ni nak jala payah geng. Kita jala parit ni, kita nak kena lintas parit sana. Kena menanduk lah. Okay, tanduk. Let's go. Okay. Okay geng, balingan ketiga. Nanti muka kat dalam air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput panjang lah geng. Susah kita nak tebal ni, rumput panjang. Ada geng, goyang apa? Tak boleh apa. Kayu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk. Tiga ekor geng, 3 ekor. Ikan sepat seekor. Saya 1,5 inci geng jala. Ikan kedua. Ikan ketiga ikan botak ataupun ikan selat lah geng. Kalau ikan selat ni saya ambil yang saya besar geng. Saya kecil-kecil saya akan lepas balik lah, bagi dia membiak. Sebab saya buka dia hati-hati, dia tak luka geng. InsyaAllah dia boleh hidup balik. Saya kecil-kecil ni kita lepas. Kita ambil yang berbabunya. 2 ekor geng. Cepat ni kena ambil geng. Goreng sedap ni. Okey geng, mantap. Lanjut. Okey geng, balingan keempat. Saya dah lama. Kayu. Makan kan? Seekor geng, seekor.
Okey. Ha. Okey geng, ikan ketiga, ikan yang keempat. Balengan yang keempat. Okey, mantap. Dia kalau parit besar-besar macam ni kan, kita tak boleh pakai jala besar-besar. Jala 10 kaki, 8 kaki je memang sesuai lah. Lepas tu dah jala kita biar lama sikit. Kadang ikan tu duduk dalam lumpur kan. Macam ikan keli, ikan puyuh, ikan haruan. Bila dia terkejut, dia akan junam masuk dalam lumpur. Ekor dia. Boleh lah. Yang penting sekali jala seekor, 2 ekor, 10 kali badan dah 10 ekor. Okey geng, ikan tagik kita. Okey, kita teruskan. Mantap. Aduh, itu. Besar dia tu. Dia lari tu. Bawah tu geng. Macam tempat hari tu ni. Dia masuk bawah tu. Nak jalan dah ni. Kau nak jalan? Kandik lah tuan labu. Tadi gegar kan. Mungkin dia tangkap dia kat. Tadi besar dia nampak itu. Macam mana ujung tu? Oh layak ni. Sera lah kat itu. Itu nak sudah tali ni. Lari 2 ekor. Tadi yang besar tu. Warna putih kan? Oh. Nampak. Bagi dia kacau sana tu. Buyuh. Lalu. Tak ada. Ikan botak kan seekor. Okey, yang kecil saya kita ambil besar. So sekali lagi Roy. Depan tu. Ada tak? Apa ni? Aku ada ong. Ada tu dia ni. Oh, sudah. Benjeng balikan. Sana tak tembak. Naiklah. Letak di situ. Pasal
Sama je. Tak sama macam sama. Tak ada. Okey. Let's go, kita pergi cari lagi. Belah sana pula. Seekor game botak. Okay, kita terus apa-apa nanti kita akan update. Tak. Anak karaoke je lah. Hentian ini bermacam yang menjelma. Ya, ha. Itu lah. Ikan dia itu. Ada. Lucu. Siapa? Mau apa? Ikan lagi tu kan. Seekor. Kecil kan seekor. Kita nampak.
Tak ada. Sumpah. Ni je. Kena rakam pula tu. Aku nak ambil sikit lagi tadi yang depan tu. Kampung Jawa. Benjo eh. Yang tu ada kandik tak? Ada kandik tak? Tak labur. Ada tak labur? Penat. Ada buat ni. Dua ekor. Nak kan ni. Mantap. Okey, yang kedua. Okey, lanjut. Yang ke-6 ke 7 nak lalu lah. Dah tak kira lah. Tu je. Okey. Itu yang nak. Besar ekor. Okey, mantap. Malas. Gerak tau jalan. Ekor. Kena benam. Lupa. Naik ke sebelah sana pula. Ha? Mas terus je kena kira orang jala kita tak lagi. Rakam. Dia buat selak intoler lah. Ada orang. Tadi. Ha? Oh, tu besar. Wan. Wan, okey. Tu besar. Tak ada. Oh. Kau pakai jala dah benar. Bulat kau buat Ui, besar ni. Pari. Pari. Betul je. Pari. Oh, sorry. Pari. Mantap. Ikan air. Oh, jatuh. Tu sepat tu. Kau tahu je betina. Ji, kotek je. Banyak je. Ini lah wakil kami dia kat ujung. Minta sikit. Baik ekor, baik ekor. 8 ekor.
Ni balik dah tu siap. Bila kita nak kenet, buat apa ni? Okay kan, kita siap buat tukang kutik kan, nampak? Kita jalan, kita tinggal. Ada tukang kutik. Macam ni lagi yang bagus. Kalau pergi ramai-ramai. Tengok je kan? Panjang tapi tak penat. Ni okey sikit tak semak. Sayang ni. Dah. Baik cik. Tarik sikit. Ada. Aduan. Bina koyak je ada ni. Memang koyak ah. Oh, ada. Memang koyak ah. Oh. Buset. Kau tahu tak dunia dengan bapak saya payah cari ikan. Betul? Ada buat koyak kan ni. Memang koyak ah. Koyak. Alasai. Okey kan. Balingan seterusnya kita lupa dah kan. Berapa kali balingan. Alhamdulillah kan hasil kita agak banyak ke tu. Kita nak buat tambah lagi. Okey kan. Tak apa buang masa. Let's go. Botak kan. Sebab kita nampak dia libah badan warna putih. Ush, buat ni ya. Okey gang, alhamdulillah hasil balingan pertama kat area ni. Tempat kedua banyak lagi ikan gang. Ikan selat tapi ikan botak gang. Yang kat bawah tu ada lagi 2-3 ekor kan. Okey, kita tengok ikan ni, bukan ikan kita kira tu dah. Tapi cuma tak berapa ada saiz kan. Tapi kita pilih ke kan. Kita ambil yang apa? Yang ada saiz dia. Kecil-kecil tu besar kita lepas balik lah. Kita bagi dia membiak. Sebab kita buat mata saiz kecil ni, seinci lebih sikit lah. Seinci suku lah. Seekor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ekor kan. Sekali baling 11 ekor. Kalau dah 10 kali baling kan. Taknya 55 ekor meh. Kamera sikit. Tengok macam kan. Tengok je. Ikan saja ni kan. Okey. Kita sambung berjalan lagi. Okay. Balingan kedua yang depan ni sikit lah. Macam cantik ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang geng. Nah. Dua. Tiga ekor. Oh ya tu.
Okey kan, mantap. Balingan seterusnya. Lanjut. Nah, okey kan, balingan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sepet ni ekor. 2 ekor. Ikan tagik kan. Ikan tagik dapat. Ikan tagik. Okey kan. Jut. Okey kan, balingan yang keempat. Dia tergoyang tu dia jadi. Ikan tarik dia. Tengok tu. Tu nampak oh, putih tu. Aduh, cepat. Oh, ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ada monster kan seekor. Wow, ya. Alhamdulillah. Monster kan, dapat seekor kan. Tak kan. Haruan kan. Okey, lanjut. Okey kan, yang kelima. Mati juga lambat lah. Boleh. Botak. Okay, yang kelima kan, botak saja kan. Ekor tu saiz pun boleh tahan lah. 5 ekor kan, 5 ekor. Saiz cantik-cantik. Sedap goreng ni. Goreng kelar banyak-banyak kan. Bukan dalam kunyit memang sedap lah. Panas-panas kena kelar ni banyak-banyak. Sebab dia banyak tulang sikit kelar. Garam kunyit. Lepas tu goreng makan panas-panas. Kicap dengan sambal belacang kan. Mantap. Okey, lanjut. Ada dia. Kalau tak lepas dia kan.
Tapi parik ni bapak dalam kan. Tak ada kan. Terlepas kan, terlepas. Rupanya dalam kan. Mungkin dia tak sempat nak ni lagi. Dekat kat kandik. Kandik tak nampak jatuh, apa jaga tak nampak jatuh tanah biasa. Dalam tak ni. Tak cecah kan. Hapus. Ada kotor lah. Dapat ada beberapa ekor je. Monster terlepas kan. 4 ekor kan, 4 ekor. Yang ni geng, kita balik sekejap lagi. Kita kena biar lama sikit sebab dia dalam. Biar dia jatuh betul-betul. Ni geng, 4 ekor. Okey, kita tak lonjak dulu. Mantap. Dua ekor je. Okey, lanjut. Ambil yang dua. Boleh. Ikan hang lari gigi lagi aku. Kat tangan kena ambil sikit lagi. Tu pak okey. Ni. Dong. Apa? Kecil ni ada. Buang. Dalam tak? Ni sana dalam. Apa? Kat tepi pun dah bayang ni. Lepas konsol dia. Apa dia? Dia jaga tak sampai lagi ke. Ni kat dalam. Balik hari. Adik kat situ tengah alir sana. Ikan sepat tak rambut. Tak kena lompat tak. Ada. Ada. Ha? Kecil je. Oh, ikan ni kena ambil. Okey. Ada haruan ni. Cetek ni. Tak ada. Oh, ada. Dua ekor. Dia bilang ni tak? Oh. Okey geng. Saya nak buat 2 kali balik lagi cukup lah untuk hari ni geng. Hasil pun dah banyak lah. Nanti kita tunjuk hasil. Kita ada buat 2 geruk hari ni. Okey, mantap. Fak tu dah. Dua ya. Ada ekor weh. Tak ada lah. Ubi ada itu. Ubi ada sebelah ni. Tak ada. Tak lekat. Aduh, Dia masuk dalam selut kan. Ada rezeki kan. Aduh. Dia buat suspend lah kan.
Sebab lama ya. Okay geng, sekali lagi baling geng. Sebab dah nak maghrib lah. Wah, dia seko. Dah seko geng. Okay geng, baling letak air. Ni Ji. Geng, dah geng, sekali lagi geng. Lepas tu buat. Tengok dia menarik geng. Harap-harap geng, balingan terakhir ni ada hasil geng. Hari nak malak ni, nak malam lah geng. Ekor kan. Ekor, 2 ekor. 3 ekor kan. Okey kan. Rasanya suka sekat ni video saya menjala bersama kawan-kawan kat kampung kita. Alhamdulillah kan. Kita ada hasil masing-masing. Hasil saya boleh tahan ke kan. Hari kita tunjuk. Nanti kita akan campur hasil dong dengan hasil saya, kita tengok banyak mana kan. Kalau tak silap saya kan, hampir setengah tong. Hampir setengah tong. Tong 50 liter ke liter 20 liter lah. Okey geng, hari kita tunjuk. Okey geng, alhamdulillah ni hasil kita geng. Alhamdulillah geng, boleh tahan geng hasil kita menjala ni. Monster 2 ekor haruan. Geng, mantap geng. Alhamdulillah geng, ni hasil duit saya. Banyak tu ni. Campur-campur ikan botak, sepat, temakang seko. Ni hasil daripada sahabat kita ke. Abang ni kan, jala tengok. Baru belajar je. Hasil dia campur-campur dia. Banyak ke kan. Boleh tahan lah. Makan. Ni jantan lah, kalau siapa nak kenal. Ni jantan. Ni betina. Beza dia salah satu colour. Colour dia memang perangai nampak. Okay, alhamdulillah kan. Hasil dia. Kalau korang tengok memang terkejut kan. Dia pakai jala 6 kaki je kan. Tapi hasil tengok. Tengok jala dia. Belanja je sekali. Balin. Balin terbaik balin terbaik. Belah kan. Ikan tak apa. Belanja je balin. Kan. 6 kaki je kan. Hasil dia lah tentong kan. Jala jeramak kan. Baru nak belajar. Nampak kan. Memang dia saiz dia lebih kurang besar tu kan. Sebab dia saiz 6 kaki. Dia tak boleh buka besar. Sesuai untuk menjamak kan. Tapi kita bawa pergi menjala kan. Sebab nak training. Okey kan. Mantap. Okay. Suka kita ikan kita bawa ni.
Macam biasa-biasa kan, hari ni ramai sikit. Okay, mantap. Lanjut.